Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato' Haji Bungsu Aziz bin Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah, ingin berkongsi satu apps yang amat baik untuk mempelajari makna Al-Quran dengan hanya 15 minit sehari. Bagi orang-orang yang tidak ada langsung basic Al-Quran, basic bahasa Arab, mereka boleh memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut melalui kaedah ini. Dan dia juga tidak terbatas kepada umur-umur tertentu. InsyaAllah disesuaikan untuk semua umur yang berminat untuk mempelajari Al-Quran dan memahami makna Al-Quran, khususnya bacaan-bacaan salat yang kita baca setiap hari. Mudah-mudahan kita akan dapat memahaminya. Aplikasi yang saya maksudkan ini ialah Think Quran. Saudara boleh merujuk kepada thinkquran.com.my untuk keterangan lebih lanjut. InsyaAllah semoga bermanfaat.